الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Yang ke-58 daripada Al-Asma'il Husna, nama-nama yang terbaik bagi Allah ialah Al-Muhsi. Maknanya yang mengumpulkan dengan meliputi, mengumpulkan segala-galanya dengan cukup, lengkap tak kurang. Firman Allah Ta'ala, وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Surah Al-Kahfi ayat 49. Artinya, dan mereka orang-orang yang bersalah berkata yang pada hari kiamat, adahai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, malaikat ia mencatat semuanya. Buku apa ni? Bila lihat suratan amal dia pada hari kiamat, dia buka, banyak dosa, sangat menakutkan. Semua dicatat dalam buku itu. Apa yang dia bercakap, apa yang dia buat, apa yang dia usahakan, daripada sebesar-besar perkara sehingga sekecil-kecil perkara yang halus, dia pun lupa dah. Cukup detail tulisan amal itu. Jasad malaikat yang menunaikan perintah Allah. Firman Allah Ta'ala, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. Surah Yasin ayat 12. Artinya, dan segala sesuatu kami kumpulkan di dalam kitab besar yang nyata, dan Lauh Mahfuz. Semua perkara yang berlaku dalam dunia ditulis pada Lauh Mahfuz, termasuklah perkara yang dilakukan oleh siap-siap orang, siap-siap diri, bukan seluruh alam. Berkata Al-Hulaimi rahimahullah, maknanya, maksudnya, yang mengetahui akan segala qadar yang ada pada segala yang baru. Semua qadar yang ada pada makhluk, besar dia, kecil dia, jauh dia, dekat dia, lama sekejap, ditulis. Sama ada yang diketahui oleh hamba-hambanya atau yang mereka tidak mengetahui, seperti gerak nafas. Termasuklah perkara yang kita tak tahu. Gerak nafas kita tak tahu nak bilang banyak mana. Gerak nafas kita, gerak nadi, gerak jantung kita, semua kita tak tahu. Ini hebatnya suratan itu. Segala rezeki sepanjang hayat kita, sepanjang hidup kita. Ada amalan, amalan baik banyak ni, amalan jahat banyak ni, catat semua. Taat dan maksiat, perkara yang taat kepada Allah dan neraka kepada Allah, ditulis semua. Bilangan titik hujan pun dikira. Tak mampu kita nak kira. Dikira ada dalam suratan itu. Pasir yang terlalu banyak di atas muka bumi.
Tak kira banyaknya anak-anak batu, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Benda yang masih ada atau yang telah tiada lagi. Benda yang masih ada lagi. Terjapurkan. Semua tertulis dalam suratan itu. Lalu detail. Itu dari segi perkara yang dilihat, perkara yang ada, perkara yang dibuat. Termasuklah disebut juga dalam hadis-hadis yang banyak. Bahawa siapa yang selepas salat disebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, dihapuskan dosa walaupun sebanyak pasir. Disebut dalam hadis. Kita buat barangnya benda ni. Pendek je. Subhanallah bihi subhanallahil azim. Dibaca 100 kali. Kalimatan khafifatan 'inda al-lisan, thaqilatan 'inda al-mizan. Dua kalimah yang ringan disebut. Subhanallah bihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ringan je sebut. Berat timbangan pada hari kiamat kelak. Timbangan sangat berat. Berkata Al-Mandili rahimahullah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah, maknanya yang meliputi akan tiap-tiap yang ada dengan jumlah. Berapa jumlah dia cukup? Jumlah secara borong. Dan tafsir, huraian, hingga tiada tersembunyi daripadanya semut yang kecil. Semut yang kecil tak sembunyi. Ditulis. Daripada segala semut yang kecil. Dan tiada tersembunyi juga kepadanya satu kelakuan pun daripada segala kelakuan. Apa kelakuan? Ditulis. Sangat hebat tulisan itu. Tak tahu dah bersama mana bukunya. Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Yang ke-56, Al-Mubdi, makna yang mengadakan pada permulaan daripada tiada. Al-Mubdi, nama Tuhan juga. Makna yang mengadakan pada permulaan daripada tak ada. Yang ke-60, Al-Mu'in, yang mengadakan semula setelah tiada, binasa. Setelah tak ada, dia adakan semula. Al-Mu'in, yang mati dihidupkan semula. Mati hancur lebu, dihidupkan semula. Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Termasuk mayat yang reput, yang hancur jadi debu, dibangkitkan semula pada hari kiamat. Allah Ta'ala tunjuk bagaimana pokok-pokok yang menghijau, rumput-rumput yang subur, mati, anguh pula jadi abu, turun hujan tumbuh balik. Itu dalil yang ada di depan mata kita. Ini kuasa Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Surah Al-Burud, ayat 13. Artinya, dan sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk daripada permulaannya dan menghidupkan semula. Allah Ta'ala mengadakan makhluk, lepas itu dibinasakan dengan akhir kiamat, dihidupkan semula. Semua Allah Ta'ala yang melakukan. Berkata Abu Sulaiman rahimahullah, yang memulakan manusia itu di mana dialah yang menciptanya lalu ia mengadakannya daripada tiada. Daripada tak ada tu, tiba-tiba Allah Ta'ala boleh hadirkan. Innama amru idza arada an yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah nak jadikan semua kata jadi, benda yang tak ada. Ini kuasa Allah Ta'ala. Dan mengembalikannya hidup semula setelah dimatikan. Dikembalikan hidup semula setelah dimatikan. Diriwayatkan para ulama, tiap-tiap orang diri manusia ni di bawah tulang punggung dia, hujung tulang belakang di bawah punggung tu ada ajbul zanab. Satu tulang yang sangat halus. Halus tulang tu. Tak pecah, bakar tak hangus. Ini benih manusia. Bila Tuhan nak jadikan semula, turun hujan, tumbuh balik jasad manusia. Dimasukkan rohnya. Daripada tak ada benih. Ada benih boleh mengadakan. Ini ada benih dah. Tak ada langsung Tuhan boleh buat. Asalnya tak ada.
Dia adakan, Maha berkuasa. Allah Ta'ala. Berkata Al-Mandiri rahimahullah, yang menjadikan daripada ketiadaan kepada ada, yang menjadikan sesuatu kemudian daripada ketiadaan. Mana tulislah. Cuma dia sebut saya kitab Jawi. Menjadikan daripada tak ada dijadikan. Lepas tu yang mati dia adakan semula. Ini kuasa Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertempuran di Iskandaria. Iskandaria ialah kota lama negeri Mesir, ibu negara Mesir yang lama. Terletak di tepi laut Mediterranean, bandar pelabuhan yang terkenal sejak ribu tahun. Sebelum adanya tahun Masihi, sudah ada dah Iskandaria ni. Ini sebuah nama Iskandar Dzulqarnain. Ada ulama mengatakan dia bukan Iskandar Dzulqarnain, itu Iskandaria. Atau Alexandria. Ammar bin Al-As radhiyallahu an menggerakkan bala tentera Islam, meneruskan kemarahan ke Iskandaria. Pertahanan terakhir yang penting bagi penguasaan Rom Bizantin di Mesir. Selepasnya tiada lagi tentangan yang lebih kuat dan mencabur. Ini bandar yang paling akhir, kota paling akhir sekali. Pertahanan akhir kepada tentera Rom Bizantin. Setelah mereka kalah di Syam, kalah di timur Mesir, tinggal Iskandaria. Ammar bin As membina penempatan tentera Islam di kawasan yang dinamakan Fustat. Seterusnya, terlebih dahulu bertindak menawan bandar-bandar yang berada di sepanjang perjalanan ke Iskandaria. Lebih dulu diambil tempat untuk jadi pekalan markas besar tentera Islam sebelum serang Iskandaria. Markas tu dikenali pada Fustat. Fustat ni macam pengkalan lah, tempat pacok. Pacok tiang, pacok penunggu, pacok pagar. Dia suruh tentera Islam berkhemah situ. Buat khemah situ. Kemudian melakukan operasi menawan bandar-bandar keliling dulu. Belum serang Iskandaria. Tentera Islam menghadapi tantangan paling sengit di daerah Khiryun. Masih ada sekarang di Mesir. Apabila tibanya bantuan tentera Rom dari Konstantinopel, iaitu Bizantin, Rom Timur, Istanbul pada hari ini, melalui laut, tentera Islam terpaksa menunaikan sembahyang dengan cara salat Siddatul Khawf ketika pertempuran. Sehingga terpaksa sembahyang dalam perang. Sembahyang Siddatul Khawf. Khawf ni boleh berlari, boleh melompat, boleh tekak, boleh tikam. Boleh hundur, Tok Imam dulu, Tok Imam pas ke belakang. Tak ada masalah. Ini sembahyang Siddatul Khawf. Sembahyang dalam keadaan peperangan. Masa perang, boleh sembahyang, kena sembahyang wajib, dan kena jamak, boleh jamak. Ada riwayat mengatakan, jamak tu, 4-5 sembahyang, jamak. Untuk mudah bagi peperang, menentang musuh. Ini ketika berlakunya peperangan yang sengit. Tak menghadap kiblat pun tak apa. Tidak masalah. Ini diizinkan oleh syarak. Dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Tak menghadap kiblat pun tak apa. Termasuklah mereka yang duduk di laut, duduk atas perahu sembahyang. Mula-mula menghadap kiblat, perahu musing. Musing yang letak naik, musing yang kena, tak apa. Mula-mula je ada kiblat. Tak ada masalah. Itu dah anggap darurat. Akhirnya tentera Rom dapat dikalahkan dan berundur ke Iskandaria dengan jumlah seramai 50,000 orang anggota, berbanding dengan tentera Islam yang hanya berjumlah 12,000 orang anggota. Berkali ganda banyak tentera Rom daripada tentera Islam. 2 kali ganda lebih. Dekat-dekat 3 kali ganda.
Islam boleh mengalahkan musuh. Mengalahkan musuh. Kapal kali ganda boleh mengalahkan musuh. Walaupun tentera musuh lebih besar. Ini kekuatan tentera Islam, ialah kekuatan roh. Kaum Qibti ialah penduduk asal negeri Mesir yang memberikan bantuan dan kemudahan kepada tentera Islam tanpa terlibat dalam pertempuran. Pendirian yang diambil oleh rakyat Mesir ini adalah disebabkan oleh perbezaan yang ketara antara pemerintah Islam yang adil dan pemimpinnya yang bertawaduk berbanding dengan pemerintahan Rom yang zalim dan menghina rakyat jajahan takluknya. Orang Mesir dikenal orang Qibti, bukan Arab. Asal Qibti, kaum Qibti. Qibti ini bukan Arab. Macam Sudan lah, Sudan bukan Arab. Belah Algeria, belah Morocco, belah Mauritania, itu barbar. Bukan orang Arab. Belah Syria pun asal bukan Arab. Tapi bila Islam takluk, lama sangat, 1000 tahun, cakap Arab. Masuk Islam, cakap Arab. Tak ada bahasa, dah lupa dah. Gunakan bahasa Arab. Macam Iran, Parsi, bahasa Parsi. Sehingga di Iran tu bahasa Parsi ini banyak perkataan Arab daripada perkataan bahasa asal Parsi. Ini pengaruh Islam dalam bahasa bila rakyat masuk Islam. Punca rakyat masuk Islam ialah kerana mereka tengok beza antara kerajaan Islam yang memerintah dengan kerajaan mereka yang kafir, seagama dengan dia, tapi zalim. Khususnya zaman itu dikenal zaman feodal. Zaman feodal ni tanah-tanah kebun, petani, ladang tu dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Ada petani-petani ni tukang kerja je, tak boleh milik tanah. Tukang kerja. Kerja ikut tukang kebun berilah banyak mana. Tu penindasan berlaku. Bila Islam memerintah, Islam rapah tanah ni. Rapah, sebahagiannya mati dalam peperangan, sebahagiannya lari. Ini tanah yang kosong yang diambil ni, termasuk yang bukan Islam, yang tak dirampas pun ada. Dia tunduk bawah keadaan Islam. Dan dia benar milik. Petani boleh milik tanah. Kena dikenakan dulu, kena bayar ke skala usaha, beri kepada puak-puak tuan dia. Tuan tanah boleh sikit. Ini dok. Dikenakan kharat. Kharat ni ialah cukai pertanian. Dikenakan jizyah, cukai diri. Usul, cukai perdagangan. Tak banyak mana. 10%, 5%, 2,5%. Itu saja. Bayar pada kerajaan. Yang baki itu semua boleh kepada tuan. Menyebabkan rakyat jadi senang. Kerajaan pun boleh banyak. Sebab tanahnya luas, ramai orang. Jadi banyak dok kerajaan. Ini dok kerajaan tamu. Dok banyak melampau. Rakyat keadaan miskin. Bila Islam merintah, rakyat dalam keadaan senang lenang. Zakat pula tak boleh pindah keluar. Kecuali bagi pada penduduk-penduduk tempatan dulu yang susah, yang miskin. Begitu juga kharak dan lain-lain, sesuai masalah orang miskin, rakyat dulu, termasuk orang bukan Islam. Lebih tu bawa ke Madinah atau pada kerajaan pusat. Ini cara pemerintahan Islam. Lain dengan penjajah. Penjajah ni rapah, ropok, perhambakan rakyat. Ini berlaku. Dan sebab itu, rakyat mesti sokong orang Islam. Macam negeri lain dia sokong orang Islam. Bila Islam masuk, dia anggap Islam menjadi penyelamat. Tu yang hari ni pun takut ke kerajaan Islam tu? Takut. Seluruh dunia takut ke kerajaan Islam ni. Kerana Islam memerintah, rakyat jadi masuk Islam. Tak payah secara panjang. Bila Islam masuk je, ramai-ramai orang masuk Islam. Tengok adilnya hukum Islam ni. Banyak cerita kita baca akan datang. Peristiwa yang berlaku. Perjuangan untuk menawan Iskandaria memakan masa yang begitu lama. Sehingga kan Khalifah Umar radhiyallahu anhu
menghantar surat yang keras kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu supaya jangan menangguhkan masa sehingga memberikan peluang kepada musuh menambah kekuatan. Jika perkara tersebut berlaku, ia akan lebih membahayakan kedudukan tentera Islam. Umar arah dengan keras kepada Panglima Amr bin Al supaya segerakan pertempuran, menang cepat, jangan lambat. Kalau lambat, nanti mari bantuan pula, bantuan datang. Bila bantuan bertambah, susahlah. Kita pula dah orang Islam ni sikit pada orang kafir. Kemudian jauh pula perjalanan. Nak boleh ke siapa? Ini dia. Apabila surah itu dibaca kepada tentera Islam, hal tersebut menjadikan mereka lebih bersemangat untuk berjuang. Lalu diatur semula serangan yang lebih rapi dan strategi yang lebih baik. Akhirnya mereka berjaya melumpuhkan pertahanan musuh dan berjaya masuk ke dalam kota pertahanan Rom. Keadaan tersebut menyebabkan sebahagian besar tentera musuh melarikan diri ke laut menuju ke kapal yang berlabuh, manakala sebahagian yang lain pula berjaya ditawan. Yang sepat-sepat lagi naik kapal boleh bunuh lah. Yang tak sempat naik kapal kena tangkap jadi tawanan. Ini dia. Setelah menghadapi dan jadi tawanan pula jadi hamba, diberi pada tentera jadi hamba. Hamba ni pula dilayan macam anak. Ini kewajipan orang Islam. Bila kita jaga tawanan perang atau jaga tawanan jadi hamba, tak boleh perintah keras-keras kepada mereka. Wajib beri nafkah, beri nafkah kepada anak. Ini hukum Islamnya. Jadi mereka tak kerti, tak ada orangnya. Sebab itulah banyak kalangan hamba-hamba ni masuk Islam. Masuk Islam. Islam pula mengenakan denda-denda, bunuh tak sengaja dan sebagainya. Antara dendanya merdekakan hamba. Merdekakan hamba. Merdekakan hamba padilaknya besar. Langgar sumpah, denda dia merdekakan hamba. Banyak hukumnya. Jadi, sebab itu hamba dalam dunia Islam ni hapus. Habis. Lebih dulu pada Amerika. Amerika di abad yang kemudian oleh Abraham Lincoln mengharamkan abdi. Dia kata dia haramkan abdi, tapi orang kulit hitam, orang asing dia anggap abdi sampai hari ini. Itu dia. Kita berjaya dalam masalah ini. Jadi banyak orang Islam itu tak tahu. Setelah menghadapi beberapa pertempuran sengit, akhirnya kota Iskandaria dapat dibuka oleh tentera Islam pada bulan Muharram tahun 21 Hijrah. Setelah dikepung selama 4 bulan, kemenangan dalam operasi pembebasan Iskandaria telah melumpuhkan bantuan tentera Rom dari jalan laut dan membuka jalan untuk menguasai daerah-daerah yang lain yang belum dibebaskan. Betapa pentingnya kedudukan Iskandaria sehingga Amr bin As radhiyallahu anhu mencadangkan agar menjadikan pusat pentadbiran Islam di Mesir. Amr jadikan Iskandaria ibu negeri Mesir, bukan Kairah. Ini Kairah. Dulu Iskandaria. Kerana dia tepi laut, kapal-kapal dagang senang nak mari. Tetapi dilarang oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Umar larang, tak boleh jadikan ibu kota tepi laut. Sebab apa? Kerana tidak mahu memisahkannya dengan tentera Islam oleh laut dan sungai. Orang Arab ni tak kenal laut. Dia duduk dengan sungai pasir, mana ada laut. Dengan laut tu gerung, dia tak ambuh. Duduk dekat laut. Sudah duduk dekat daratan yang lebih dekat dengan Madinah. Khalifah Umar radhiyallahu anhu kemudiannya memerintahkan Amr bin As radhiyallahu anhu supaya kembali ke pusat dan menjadikannya sebagai markas tentera, markas utama tentera Islam. Kepulangan Raja Mesir. Wallahu a'lam. Ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأتاهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Demi sesungguhnya engkau akan dapati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dapati manusia yang keras sekali permusuhannya kepada orang yang beriman, pada orang Islam, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan demi sesungguhnya engkau akan dapati orang-orang dekat sekali kasih mesranya kepada orang yang beriman, ialah orang yang berkata, bahawa kami ini ialah orang-orang Nasara, Kristian. Yang demikian itu disebabkan ada di antara mereka pendeta-pendeta dan ahli-ahli ibadat. Dan kerana mereka pula tidak berlaku sombong. Dan apabila mereka mendengar akan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, engkau melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan apa yang mereka ketahui melalui kitab mereka dari kebenaran Al-Quran, sambil mereka berkata, wahai Tuhan kami beriman kepada Nabi Muhammad dan kitab suci Al-Quran. Oleh itu tetapkanlah kami bersama-sama orang-orang yang menjadi saksi yang mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada sebab bagi kami tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad SAW, pada Quran yang sampai kepada kami. Padahal kami ingin dengan sepenuh-penuh harapan supaya Tuhan kami memasukkan kami ke dalam syurga bersama-sama orang-orang yang saleh. Lalu Allah memberikan pahala kepada mereka disebabkan pengakuan iman yang ikhlas yang telah mereka ucapkan, iaitu mereka dibalas dengan syurga-syurga pada hari kiamat. Mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka pula tetap kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan mereka itu ialah dan demikian itu ialah balasan orang berusaha supaya baik amalannya. Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, keterangan kami, mereka itulah ahli neraka. Bagian pertama daripada ayat ini, Allah membahagikan pokok kafir ini tak sama. Ada yang sangat bermusuh orang Islam, sangat benci dengan orang Islam. Ada yang kafir tapi lembut hati dengan orang Islam. Yang sangat benci kepada orang Islam dua puak, iaitu puak Yahudi, disebut pada al-ghairil maghdubi alaihim, puak yang paling dimurkai oleh Allah. Kemudian puak az-zalin, puak yang sesat, dah kerti bahasa.
Dakwah Rasul. Jahil babal. Dalam musyrikin pun ada, dalam Kristian pun ada juga. Kafir macam-macam kafir. Yang sesat ni. Tak ada ilmu langsung. Ada pun orang Yahudi ni ada ilmu. Disebut dalam kitab Taurat, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Disebut dalam kitab Taurat, hukum-hukum yang sama dengan Quran. Disebut dalam Taurat, kisah-kisah Nabi-Nabi zaman dulu. Nabi Bani Israel disebut dalam Quran. Disebut tentang hari akhirat. Dosa pahala dan sebagainya, malaikat dan sebagainya. Sama dengan Quran. Sepatutnya orang-orang Yahudi ni masuk Islam. Dulu masuk Islam. Bahkan ada kalangan mereka yang diberitahu oleh ulama-ulama mereka tanda-tanda pada jasad Nabi SAW. Tanda-tanda pada sahabat radhiyallahu anhu. Ada, ini sahabat Nabi akhir zaman. Disebut pada orang Yahudi. Sehingga mereka berkumpul ramai-ramai di Madinah. Kena tunggu Nabi akhir zaman. Diriwayatkan mereka pergi haji ke Mekah, tempat dibuka Ibrahim AS. Singgah tu sampai Madinah, tengok Madinah bumi yang berkat. Diharapkan dari situlah akan zahir Nabi akhir zaman. Lalu mereka tunggu di seluruh kampung, berkeluarga. Jadi macam-macam kabilah, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, macam-macam kaum. Duduk di Madinah, perang sama sendiri pula kawan. Ini perang Yahudi. Tak boleh jadi pengajaran. Tetapi penderita-penderita Yahudi ini bercakap tentang zahir Nabi akhir zaman. Menyebabkan Aus dan Khazraj, dua kaum yang tinggal di Madinah, yang berasal dari Yaman, orang Arab, tinggal di Madinah, tinggal di situ, mendengar berita Nabi akhir zaman akan zahir. Dan sebab itu, bila Nabi SAW ditolak tawaran penduduk Mekah nak lantik Nabi jadi raja atau jadi pemimpin, nak beri harta kekayaan. Tapi kekal secara lama, cara jahiliah. Halal haram tak berlari, betul salah tak berlari. Bukan cara monok dalam kitab pun tak boleh. Ikut kami lah. Tak payah semayang, tak payah apa. Ini. Nabi tolak. Nabi kata boleh, tapi jadi pemimpin, Islam tu berkuasa, agama tu berkuasa. Memerintah. Jangan Islam tak memerintah. Jalan ni Islam tak memerintah. Ikut bersih perangan musyrikin ni. Islam je, tapi Islam tak ada kuasa. Itu Nabi tolak. Nabi tak terima. Akhirnya Nabi ambil peluang. Bila orang Yahudi, orang Kristian, musyrik mari ke Mekah, Nabi jumpai pemimpin-pemimpin kaum yang datang. Pujuk mereka masuk Islam. Macam-macam jenis. Ada yang bila dipujuk, tolak tu, tak mau terima. Ada yang bila Nabi pujuk, tanya, kalau menang, kami jadi apa? Kalau menang, ketua kami jadi raja ke, jadi Perdana Menteri ke, jadi apa? Maka itu ya Allah. Itu ikut kehendak Allah, kata Nabi. Kalau macam tu, kami tak boleh susah, ikut pun susah je. Ada pula kaum yang mengatakan, kami terima Islam ni Malik, bagus. Bani Syaiban. Terima Islam, tetapi kami nak, kalau lawan orang Arab, boleh lawan. Orang Arab yang lawan Islam. Tapi nak lawan kuasa besar, pasti kami tak urut. Kuasa besar dunia. Nabi kata, baik, tunggu. Bila kamu tengok aku menang, masuk Islam. Antara Musanna Al-Syaibani, yang kita baca terlibat dalam peperangan, tawan pasti. Musanna. Gati Khalid bin Walid, dan perang itu. Itu yang berjumpa dengan Nabi. Nabi kata, tunggu. Bila mendengar Islam menang, ikut. Nama sana ni masuk Islam. Antaranya yang tolak tu, tak terima Islam. Di kalangan yang tolak Islam ni, ada yang hati mereka lembut. Al-Maddatil Jamil Ladhina qalu inna nasara. Zalika bi'anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Ada orang mereka ni hati lembut. Bila dengar ayat Quran, dengar dengan khusyuk. Dengan khusyuk. Di antara mereka itu ialah ada padri-padri dan pendeta-pendeta yang alim.
yang tahu kitab zaman dulu. Injil diturunkan selepas Taurat. Dia bawa Nabi Isa AS untuk membetulkan kesilapan orang Yahudi daripada Taurat. Dan disuruh beramal Taurat dan Injil dua-dua sekali. Dua-dua sekali diamalkan. Tuhan suruh begitu pada pengikut Nabi Isa. Oleh kerana itu, apa dalam Taurat tu dia baca, dalam Injil pula ada benda baru pula yang sama dengan Quran. Mereka padri-padri dan peneliti-peneliti bila dengar wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam mimma arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Apabila mereka mendengar apa Allah turunkan kepada Rasulullah SAW dari ayat Quran, menyebabkan air mata mereka berlinang sehingga basah janggut, nangis dengar ayat Quran dengan khusyuk, kerana tahu betul yang ada dalam Quran itu. Mereka berkata, wahai Tuhan kami beriman, dan tuliskan kami termasuk kerana orang yang disaksikan kami beriman. Mereka ialah Najasyi, Raja Habasyah. Bila sahabat-sahabat kena seksa di Mekah, kena tekan yang lemah-lemah ni, tak tahan, tak ada pelindung, Nabi arahkan yang lemah-lemah tak tahan ni berhijrah ke Habasyah. Raja dia adil, raja dia baik, mau pergi ke sana. Pergi ke sana, ke Habasyah, minta perlindungan. Ramailah pergi, dua rombongan pergi berhijrah ke Habasyah. Bila sahabat di Habasyah, pemimpin kafir Mekah ni atau dua orang wakil. Dua orang wakil untuk pujuk Raja Habasyah jangan terima orang Islam. Halau mereka. Wakil itu ialah Ammar bin As dan Suhail bin Amr. Ammar bin As yang penglima tawan Mesir tadi. Ammar bin As dan Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ni ialah yang menjadi wakil perjanjian Hudaybiyah dengan Nabi. Suhail bin Amr ni terkena perjanjian tu berat sebelum. Bila Nabi tulis Bismillahirrahmanirrahim, Suhail bin Amr kata kami tak setuju. Tak pernah dengar Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Bismillahirrahmanirrahim, kerahnya dia. Tulis perjanjian Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Yang sebut Rasulullah, sebut ayahmu Muhammad bin Abdullah. Yang sebut Rasulullah. Kami tak percaya sama Rasulullah. Nabi suruh Sayyidina Ali buang, robah, hapuskan bukan Rasulullah tu, tulis Muhammad bin Abdullah, ikut dia. Mana-mana orang Mekah, orang Madinah, yang lari ke Mekah tak dihantar balik. Mana-mana orang Madinah yang lari ke Mekah tak boleh hantar balik. Mana-mana orang Mekah yang lari ke Madinah kena hantar balik. Berat sebelum. Berat sebelum. Orang Mekah, orang Madinah pergi ke Mekah, kena tak boleh hantar balik. Orang Mekah pergi ke Madinah, kena hantar balik. Orang Islam lah tu pergi ke Madinah, hijrah, kena hantar balik. Terima, Nabi terima. Orang Muhammad dan pengikut tak boleh umrah tahun ni. Nabi pakai ihram. Pakai ihram dah. Tak boleh umrah tahun ni, ini syarat dia. Umrah tahun depan, anjuk tahun depan. Nabi kata, terima, tak apa. Anjuk umrah tahun depan, ihram tak pakai dah. Tunggu ayat, nak buat ihram tak boleh begitu saja. Tak boleh cabut. Kena sembelih menatang. Cukup pada baru cabut. Ikut, Nabi kata, ikut. Ikut apa dia nak. Jadi orang pelik pasal apa Nabi terima perjanjian berat sebelah ni. Yang fahamnya Abu Bakar. Sayyidina Umar tak faham, habis orang lain tak faham dah tu. Pergi dekat Nabi, kena tolak ni perjanjian berat sebelah ni. Nipu, jahat. Kata, tak, terima. Abu Bakar kata, dia Rasulullah, dia tahulah, ikut dia. Dia dapat hidayah daripada Allah, dapat tunjuk daripada Allah. Ikut dia bijak pada kita. Ikut perjanjian tu. Yang tulis, yang wakil Mekahnya ialah Suhail bin Amr. Dan Suhail bin Amr jadi wakil pada tu. Dia jadi wakil juga, pergi ke Habasyah, jumpa Raja Habasyah. Jumpa dengan sekali dengan Ammar bin As, teman dia. Minta Raja Habasyah halal orang Islam yang bijak ke Habasyah. Ini tinggal agama nenek moyang. Tinggal agama orang tua, ikut agama baru.
Dia kata apa dia agama baru? Dia memberitahu. Ja'far pun berucap. Kami asalnya sembah berhala. Tuan suruh sembah Allah yang Maha Esa. Dulunya makan bakar, bunuh orang, merokok, menyamung. Tuhan haramkan, tak boleh buat benda-benda ni. Banyaklah, boleh berzina, boleh apa. Agama ni melarang kami buat benda-benda macam ni. Najasyi kata dia baca kitab. Setiap Rasulullah ada kitab dia, membaca. Lalu sahabat, lalu Ammar Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi, abang Sayyidina Ali, baca ayat Quran. Dia baca ayat Quran, Raja Habsyah menangis. Dia dan padri-padri, pembesar-pembesar dia menangis. Kerana tahu betul dalam Quran, ini maksud ni, dalam ayat ni. Khusyuk menangis. Dengan khusyuk, dengan menangis. Lalu dia kata, betul apa yang dibaca oleh Ja'far ni, terang dan nyata. Sebagaimana nyata tongkat yang ada di depan aku ni. Boleh tengok jelas. Dia tunjuk tongkat dia. Benar macam tongkat ada di depan tu. Lalu dia pulang balik, segala hadiah barang-barang mahal, atau balik. Suruh balik, buat balik. Pergi berapa keluar dari Habasyah. Aku akan pertahankan orang Islam ni. Berlindung di sini. Jadi, dimaksudkan bila mereka mendengar ayat Quran, mereka khusyuk, mereka menangis, ialah Najasyi. Najasyi gelaran berada di Habasyah. Dan pengikut-pengikutnya. Orang besar yang beriman. Bersama dengan dia. Dan dia berkata, Rabbana amanna. Faktubna ma'as syahidin. Wahai Tuhan kami. Kami beriman. Dan tulislah kami termasuk orang yang jadi saksi. Menyaksikan benarnya Al-Quran. Benarnya Muhammad SAW. Benarnya Islam ini. Tuhan tu wahyu ke Nabi. Wa ma lana la nu'minu billah wa ma ja'ana minal haq. Apa yang menghalang kami tak beriman dengan Allah kepada Allah? Apa yang datang daripada kebenaran? Wa nasu ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Dan kami sangat ingin Tuhan masukkan kami bersama dengan orang-orang yang soleh, orang yang baik. Fa asabahumullahu bima qalu. Allah Ta'ala beri pahala dengan sebab mereka kata begitu. Jannatin tajri min tahtal anhar. Tuhan jamin mereka masuk surga. Masuk surga. Sebut ayat ni. Najasyi Raja Habasyah ni masuk surga. Najasyi dan sahabat-sahabat dia masuk surga. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Begitulah balasan orang yang berbuat baik. Mereka masuk Islam. Sebab rakyat Habasyah memberontak lawan mereka. Tak masuk Islam. Ada padri, pengikutnya lawan mereka. Berperang. Berlaku perang saudara. Oleh kerana dia takut dia kalah perang, dia suruh Ja'far dan orang Islam berundur ke laut. Berlabur di laut dulu. Sebab kami menang. Bila kami menang, mari balik semula. Naik ke darat. Itu dia berjuang. Dan diriwayatkan, riwayat yang lain, masa itu juga masa Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi berhijrah ke Madinah, masa itu maklumat lambat sapa. Nabi tulis surat pada raja-raja, raja-raja masuk Islam. Termasuk Raja Habasyah. Dia baca surat Nabi, dia jawab. Wahai Rasulullah, kami berhasrat nak pergi jumpa Rasulullah. Kalau berjalan kaki apa tak apa. Jauh ribu batu. Tapi apa boleh buat kerana masalah negara belum selesai lagi. Belum selesai lagi. Masih berperang saudara lagi. Lepas tu Nabi berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Madinah. Ada negara Islam di Madinah. Setelah aman, Ja'far dan rakan-rakan dia yang berhijrah ke Habasyah balik ke Madinah. Tempat Nabi hijrah. Kebetulannya berlaku perang Khaybar. Nabi perang Khaybar. Perang orang Yahudi. Yahudi yang dihalau dari Madinah berkampung di Khaybar. Buat kota di Khaybar. Kota pertahanan. Berlaku perang yang besar. Perang Khaybar ni. Nabi serang dengan sahabat-sahabat dia. Perang Khaybar yang terkenal. Lepas menang Khaybar, Ja'far balik.
jumpa dengan Nabi. Nabi kata, la adri aparihtu di Persia Khaybar amli Islam li ruju' Ja'far. Aku tak tahu aku suka kerana apa. Suka kerana menang di Khaybar ataupun Ja'far balik. Suka kerana Khaybar ataupun kerana Ja'far. Antara dua ni. Ja'far balik. Dua-dua Nabi sangat gembira. Kerana sepupu Nabi. Banyak Sayyidina Ali. Dan Ja'far ni mati syahid dalam perang Mu'tah. Yang terkenal di Jordan. Perang di akhir penghujung Nabi duduk di Madinah, berlaku perang Khaybar. Nabi tugaskan Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib dengan Abdullah bin Rawahah. Kalau mati Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, ganti Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi. Mati Ja'far, ganti Abdullah bin Rawahah. Berlakulah peperangan yang terkenal di Mu'tah yang Nabi cerita secara langsung kepada sahabat-sahabat dia. Macam napok. Duduk Madinah, Nabi napok. Cerita. Sekarang ni Abdullah bin Rawahah Zaid bin Harithah gugur, syahid. Bendera diambil alih oleh Ja'far. Ja'far ambil, pegang bendera tangan kanan. Tangan kanan putus, dia tetok oleh musuh. Pegang tangan kiri pula, putus tangan kiri. Pegang dengan tugu tangan. Dia pancung dan dia syahid. Ganti Abdullah bin Rawahah. Rawahah syahid juga. Ganti Khalid bin Walid. Barulah dapat mengundurkan tentera Rom yang terkenal. Itu cerita Ja'far. Yang balik di Habasyah, Nabi tugas pergi ke Khaybar. Adapun Ammar bin As, Suhaib bin Amr, dalam perjalanan pulang, tersepuknya Ammar bin As, tersepuknya Khalid bin Walid. Apa orang pembesar Mekah, penglima Mekah datang. Dia tumpuk tengah jalan, nak ke mana? Nak pergi Madinah. Nak pergi apa? Masuk Islam. Masuk Islam. Islam ni nampak betul lah. Orang ramai dah ikut Islam ni. Kita kena segoh Nabi lah. Tak boleh lawan lah. Jadi masa ni lah juga, Khalid bin Walid, Ammar bin As, Suhaib bin Amr, pergi ke Madinah menghadap Nabi mengucap dua kalimah syahadah. Dua-dua orang ni penting dalam sejarah Islam. Orang bijak. Nabi kata, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faqahu. Orang yang hebat dalam masa jahiliyah, kalau dia masuk Islam, dia hebat juga. Kalau masa jahiliyah dia cerdik, masa Islam pun dia cerdik bersama dengan Islam. Orang ni. Tak boleh pandangan. Tokoh-tokoh besar yang masuk Islam ni anggap tokoh. Boleh memimpin. Ammar bin As ni, Nabi hantar jadi duta. Bawa surat Nabi ke Oman dan Maskat. Memujuk Raja Oman masuk Islam. Dia bawa surat. Dia pujuk-pujuk Raja Oman Maskat, Raja Oman Maskat masuk Islam. Ini kepintaran Ammar bin As. Terkenal dengan pintar. Dan sebab itulah dia ditugaskan oleh Sayyidina Umar untuk memimpin tentera tawan Mesir. Ini Ammar bin As. Khalid bin Walid jadi penglima tertinggi tentera Islam. Kerana kepintaran dia paling hebat pada orang lain. Penglima besar tentera Islam. Nabi kata, saya pun min suyufillah. Pedang Allah. Khalid bin Walid. Yang tak pernah kalah di medan perang. Zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar. Dia jadi penglima. Sayyidina Umar pecah dia. Kerana kesalahan disiplin. Pecah dia. Dia tak mengaju. Terus berperang. Abu Ubaidah yang ganti dia tetap sanjung dia. Penglima sama dengan dia dalam perang itu. Dan dia mati di Syam. Mati di Syam. Masa dia nak mati, dia menangis. Mampu menangis. Dia kata, aku berperang. Zaman Nabi aku perang. Zaman Bakar aku perang. Lawan Umar Tal. Lawan Parsi. Lawan Rom. Zaman Umar aku berperang. Aku mengharapkan aku mati syahid. Mati di medan perang. Tubuh dia ni penuh parut. Parut luka. Tapi tak mati syahid aku. Mati atas pemandangan, atas hamparan. Mati atas lembek. Hina macam mati kambing. Macam mati unta. Dia ini Khalid bin Walid Zahal. Ada sejarah dia. Adapun Suhaib bin Amr,
Dia balik ke Mekah. Jadi orang Islam. Penduduk Mekah dah masuk Islam. Bila Nabi wafat, berlaku kisah murtad. Orang Arab murtad. Kabilah Arab banyak murtad. Tinggal apa ni dok murtadnya, Yaman, Taif, termasuklah Mekah. Mekah ni yang berjasa ialah Suhail bin Amr. Nabi lantik jadi Gubernur Mekah, Usaid. Usaid jadi Gubernur Mekah. Usaid bin Hudair jadi Gubernur Mekah. Usaid ni umur 20 tahun. Bila dengar orang murtad, dakwah ni tunjuk umur takut. Takut tak. Usaid takut. Orang muda. Tak biasa, tak mengaji apal. Jadi Suhail bin Amr lah tubik. Tubik ke masjid, keroh ramah, lalu menyampaikan ucapan. Wahai penduduk Mekah, adakah kamu nak jadi orang yang masuk Islam kediam pada orang? Harus jadi kafir dulu pada orang. Bila masuk Islam dah kediam pada orang, lepas buka Mekah. Bila berlaku murtad, menakut, jadi kafir. Aku tetap bersama Rasulullah, bersama dengan Islam. Menyebabkan ketokohan dia ni orang Mekah tak berani. Orang Mekah yang munafik itu tak berani akak pada. Ini Suhail bin Amr. Ada peranan dia. Ini semua mereka terlibat dalam ayat kita baca tadi. Raja Habasyah pula belum berjumpa dengan Nabi, meninggal. Masa Raja Habasyah meninggal, Nabi kata Jibril beritahu pada aku, sahabat kita Raja Habasyah telah meninggal dunia, mati. Bangun semayang jenazah dia. Ini sunnah semayang ghaib. Cerita semayang ghaib ini dia. Jadi Nabi suruh sahabat-sahabat bangun semayang ghaib kepada Raja Habasyah, Najasyi. Raja Habasyah ni, Habasyah jauh, ribu-ribu kilometer daripada Madinah. Nabi suruh semayang untuk Raja Habasyah, semayang ghaib. Jadi dia syariatkan semayang ghaib dalam Islam. Disyariatkan. Satu lagi pula, Ummu Habibah, anak Abu Sufyan, isteri Nabi. Dia berhijrah. Jadi isteri Nabi lagi berhijrah ke Habasyah. Suami dia murtad. Suami dia murtad. Dan dia tak murtad, dia terus Islam. Lalu Nabi minta Najasyi, tulis utusan. Najasyi jadi wakil untuk menikahkan Ummu Habibah dengan Nabi SAW. Di sinilah timbulnya wakalah. Wali boleh wakil. Siapa boleh wakil dalam wakalah? Dia panggil wakalah ni wakil. Kalau wali duduk jauh, dia wakil ke orang lain. Ataupun dia tak pandai nak kat nikah, tak pandai. Nama anak tu panjang sangat, dia nak sebut. Ramadan ni nama pelik-pelik kan? Cik Iman reti nak sebut. Suruh orang reti lah. Wakil ke orang lain. Wakil. Ini di sini disunahkan wakalah dalam perkahwinan. Jadi Nabi kahwin dengan Ummu Habibah tu, jadi wakil untuk menerima nikah Nabi SAW. Ini syariat. Di sini timbulnya bab-bab hukum syariat. Yang paling menarik ialah Tuhan janji Raja Habasyah ni masuk surga. Raja Habasyah dan padri-padri, menteri-menteri bersama dengan dia, Tuhan janji masuk surga. Dia sebut dalam Quran. Mereka dia masuk surga. Ini hebatnya. Kemudian dia mati pula. Nabi semayang jenazah dia. Doa seorang Nabi dimakbulkan oleh Allah. Doa Nabi ini mesti Tuhan terima. Nabi-Nabi apa pun. Mana-mana Nabi kalau dia doa, makbul. Macam cerita perempuan tua Bani Israel. Bila bila Nabi Musa AS, setelah 1000 tahun wafatnya Nabi Yusuf di Mesir, lahir masa Bani Israel, Nabi Musa diarah oleh Allah perintah keluar daripada Mesir. Kerana akan dibunuh oleh Firaun. Keluar malam gelap. Gelap, tak temu jalan. Mari orang tua. Orang tua kata, ada sebab ni tak jumpa jalan ni. Sebabnya Nabi Yusuf ada wasiat. Nabi Yusuf kata, kalau kaum aku nak keluar Mesir, kena bawa mayat aku. Mayat Nabi ni dah acuh.
Tanah tak makan mayat Nabi-Nabi. Orang mati syahid, tanah tak makan. Dia suruh wasiat supaya bawa mayat dia. Waktu tu kata, dah mana kubur dia? Kata orang tua tu, yang tahunnya berapa tua sekarang? Tua dah orang tuanya. Ajud Bani Israel. Ajud dalam bahasa Arab ialah orang tua Bani Israel. Panggil dia Nabi Musa. Panggil Musa. Saya panggil dia. Orang kata, mu tahu di mana kubur Nabi Yusuf? Kat mana? Waktu dia kata, saya tahu. Kecuali Rasulullah doa. Nabi Musa doa, dia masuk surga. Dia pasti dia Musa doa, dia masuk surga. Musa tak pasti doa. Doa Nabi mesti dia akan makbul oleh Allah Ta'ala. Dia pun doa, minta perempuan tua ni masuk surga. Antara masuk surga ialah Ajud Bani Israel. Puan tua Bani Israel. Kerana dia tahu. Lepas ambil mayat Nabi Yusuf tu, usung barulah tahu jalan. Keluar daripada Mesir. Jadi banyak kisah-kisah yang menarik disebut dalam kitab hadis dan kitab-kitab tafsir. Wallahu a'lam.